warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Dapur Sungai Udang, di mana hari ini kita berada bersama dengan Pusat Perubatan Bekam dan Urut Warisan Melayu Melaka. Sebelah saya ada Cik Lokman, anak Kampung Payung Jaya, Sungai Udang, dan semua rakan-rakan mereka ada pusat bekam dan urut di banyak tempat dalam negeri Melaka. Ada di Sungai Udang, ada di Masjid Tanah, ada di Alun Gajah. Jadi saya berharap kepada siapa yang memerlukan rawatan bekam dan juga urut, bolehlah datang mencari mereka di pusat-pusat rawatan. InsyaAllah mereka ini semua adalah student-student yang belajar dulu di College Community Masjid Tanah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak YB. Ni pertama kali lah ada YB yang memberi sokongan untuk kita punya bidang bekam dan urutan. Semoga dengan ini dapat memartabatkan lagi lah perjuangan kita dalam ini. Amin. Terima kasih. Baik. Ini saya ada bagi sokongan.